Bismillah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita dan channel saya. Masih yang sama juga iaitu 1 Januari 2025 Masehi bersama dengan 11 Rejab 1447 Hijriah. Sekarang ni pukul 6.20 petang. Seperti biasa, video daily report kita untuk hari ini kemarin lah, iaitu pada 31 Disember. Kemarin tu bersama dengan tahun lepas, iaitu 31 Disember 2025 Masehi. Lepas pada video daily report kan, saya pun keluar sekejap, tiba-tiba saya tengok cucu Ismail Mak Ali, anak Muhammad Azlan, dan juga sepupu dia lah, maknanya dua lah cucu Ismail ni. Bukan soalan tu, bukan cucu dia, soalan gitu. Silap saya anak saudara Zah dia, maknanya pok sepupu budak tu lah. Pok sepupu tak jadi, tak kira. Soalan gitu dia berkhatan kemarin. Nanti saya pun lepak balik, kona balik. Bila sedikit sumbangan snack daily macam biasalah. Saya review kemarin lepas pada video lepak dia, saya kona balik tu buat review. Ajaknya nak rehat dah, nak relax ya. Untuk ni tahun terakhir tu. Tapi ada juga, jadi saya bagilah sumbangan sikit. Lepas tu saya pergi ke Pasar Akar. Tak ada malak tu, ada tak pasar Akar. Dalam malak tu baru pergi Pasar Akar. Okey, lepas pada buat video review tu, saya pergi sampai pada tu. Lepas tu barulah saya pergi ke Kedai Fikri. Minum petai seperti biasa lah. Lepas tu semaya maghrib di masjid. Lepas tu saya pergi ke Pasar Akar pula. Pergi Pasar Akar, ada ngajar malah. Tak ada orang ngajar lah. Saya pergi ke Pasar Akar untuk beli barang sikit lah. Barang tu persiapan lah. Hot baby Disember 2025 pun tak lagi. Dia tengah-tengah Disember baru ni. Dia baru lahir, baru lahir pada tengah-tengah Disember baru ni. Dia tak sampai, tak lagi. Abang kepada pengantin baru ni lah, pengantin 25 Disember baru ni. Mimi tu, abang dia, anak saudara dia lah, maknanya baby tu anak saudara dia. Anak pada abang ni, Hashraf lah, anak Hashraf. Yang kedua, baby tu. Lepas tu, tak lagi lah. Saya dah beli dah bagi tu, hari tu. Lepas tu untuk video, lepas tu, apabila selesai beli bagi tu, saya terus pergi ke pasar malam. Memang ada pasar malam, malah tak pergi pasar malam lah. Lepas tu saya tak ada racun model tu. Saya tak ada nak racun model, tak ada nak susun model perancangan tu. Oleh kerana apa? Saya tak khabar, tak sedar. Rupanya ada pasar malam. Rupanya jatuh pada hari Rabu, hari terakhir. Tak tengok pasar malam lah. Mana hari terakhir 2025 kemarin. Patutnya buatlah acara penutup. Cosplay tu. Pergi pasar malam. Jadi tak apalah, kita pergi hari Rabu depan lah. Hari ni pasar tani berjatih. Hari pertama bagi tahun baru 2026. Okey, hari pembukaan hari ni. Pasar tani. Lepas tu maknanya tak pergi dah. Tak pergi pasar malam. Lepas tu beli barang. Kalau biasalah kedai cikgu tu. Kedai cikgu sendiri tu. Lepas tu terus pergi ke masjid. Untuk semaya pada Isyak, dan juga dengan sikit kuliah dah semalam, dengan sikit kuliah. Lepas pada sudah kuliah tu, lepas semaya Isyak tu, saya terus pergi ke rumah arwah Ismail Abdul Qadir untuk malam tahlil yang kedua. Malam ni masuk tahun baru dah. Masuk tahun baru ni 2026 ni, malam ketiga, malam terakhir lah. Lepas tu tahlil ke malam ke-40 mula pula lah. Kalau dia buat anak-anak dia pelik belakang lah malam. Lepas tu kali ni insyaAllah lah saya akan pergi pula lah. Ni sekarang ni pukul 9.30 dah ni, 9.25 dah ni. Sambil bersiap nak pergi lah dekat lah. Tapi sebelum tu kita pergi ke ni lah, kedai Fikri biasa lah. Minum petang ni, sekarang 9.25 tahun ni. Nak tubik tak say, tak tahu, ada dua lagi. Kalau saya tu tak tubik pun boleh juga, relax dulu. Lepas tu dah balik pukul 7 baru tubik. Terus pergi ke masjid lah. Lepas tu masjid atas surau. Lepas tu baru semaya Isyak. Lepas semaya Isyak baru dah pergi ke rumah dia lah, rumah arwah dia. Okey.
Lepas tu semuanya pada semalam tadi tu sepanjang hari ni tak ada buat gapo lah. Balik lepas saya lepas pada tahli tu malam tadi saya singgah ke kedai Fikri, minum-minum malam seperti biasa, main Facebook sampailah pukul 1 lebih tu, 1:20 tu baru saya balik ke rumah. Maknanya telefon keluar rumah maknanya kemarin keluar rumah 31 Disember 2025, balik rumah 1 Januari 2026 dah. Maknanya berganti tahun dah. Maknanya duduk kedai, duduk main musim baru klik di rumah. Maknanya boleh katakan 1 tahun duduk di luar. Keluar ke rumah, baru klik. Tahun baru balik. Pulang ke rumah lah. Lepas tu tidur tu dah ada pukul seperti tadi lah, dah ada pukul 2 lah, pukul 12 pukul 4:30 tu tak tidur lagi, duduk gelisah. Tidur tak tahu jadi pusingnya kita saya nak rehat tidur malam tu jadi tak menentu pada dulu juga. Jadi tidur siang macam 4 pagi. Lepas tu tidur dari pukul 5 lah, anggaran dari pukul 5 tu tidur. Agak bangun pula dari pukul 6.50 pagi. Mandi, semaya subuh, lepas tu pakai sarapan tu pukul 9.30 sengguk dari pukul 10 tu tidur pula. Bangun pula tadi dalam pukul 1.50. Semaya Zuhur 3.30, semaya Asar dalam pukul 5.50. Lepas tu buat video ucapan pembuka tahun baru, selamat tahun baru tu. Lepas tu versi pertama, lepas tu versi kedua tu saya akan bubuh ke TikTok direct lah. Sedikit kata-kata pedas sikit, nasihat pedas saya tadi tu. Pasal daripada diri muhasabah diri tu, dan juga mana nak jenis apa kurang akal kan. Jenis orang kurang akal tu kita kena guna main akal jugalah. Sebab kalau kita nak main tu dia tak payah, dia tinggi bengong, buat bengong gitu lah, muka jenis gila kan. Muka GILA kan, jenis orang GILA tu. Ataupun jenis gangguan jiwa atau mental, tak tahu dah jiwa ke mental, kena jumpa tak tahu dah tu. Saya tak kerti buat pada bab ni. Jadi saya nak jawab gitu lah, insyaAllah lah. Saya tak apa, mudah saya ni, simple ya. Orang tak suka saya tak suka dia. Saya tak suka orang. Jadi saya ni defender. Bertahan. Bukan jenisnya suka orang. InsyaAllah lah saya tak suka orang dah ni. Saya dulu suka orang juga lah ni, tak suka dah. Saya suka apa benda tidaklah besar sangat isunya. Tapi dia nak berubah lah tu, nak berubah, insyaAllah saya akan berubah. Sikap tu saya nak berubah, sikap tu tidak menyerah, nak defending pula, sebagai defending pula. Okay. Dia tu panjang tu ada apa bangun pada pukul 2.30 pagi tu. Pukul 1.50 tengah itu Mayasa tanya semasa apa tu terus buat video ni pada pukul ni berapa ni tengoklah 5.50 ni pas Mayasa tu saya terus buat video tadi. Pukul 20 ni terus buat video dari report ni. Okay, saya sekali saja untuk sesi video dari report kita untuk hari ini. Assalamualaikum, jumpa lagi, bye.